Okey, jadi selepas seharian saya mengadap AY Entor ni untuk setup Nintendo 3DS punya platform dan saya dah cuba beberapa apps lah dan sekarang saya dah dapat dah setup yang betul sampai dia berfungsi sama macam mana dekat Nintendo 3DS dari segi dia punya function, cara guna apa semua kan. Apa yang patut kita touch kat bawah semua berfungsi. Okey, saya akan tunjuk sikit dia punya gameplay. Okey, untuk peminat game Pokemon yang biasa main game 3DS kan, Pokemon dekat 3DS ni anda tahulah macam mana fungsi dia kan. Dekat sini ada dia punya map dia, lepas tu kalau kita nak save apa semua kat bawah ni, dia touch screen. Dan untuk waktu battle pun sama juga. Kita fight apa semua kita akan guna screen bawah, kita akan sentuh. Okey, saya akan pergi cari satu enemy untuk lawan bagi anda tengok macam mana. Okey, waktu lawan dekat bawah ni dia akan keluarlah option untuk kita fight ke atau kita nak lari ke macam mana, semua akan ada kat bawah ni. Dia kalau anda ingat zaman 3DS dulu kita sentuh je kat sini. Dan kita pilih nak serang secara macam mana. Scratch ke? Kita tekan scratch dia akan cakar sekali. Lepas tu dia akan attack balik. Tu dia akan buka balik option untuk kita attack balik. Okey, dia dah attack balik. Kita cuba yang kuat sikit lah. Tembak api kan. Tengok dia akan pergi. Lepas tu habis. Dia memang berfungsi sama seperti mana dekat 3DS. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, untuk platform Nintendo 3DS dekat AY Entor ni, ada yang cakap dekat saya dia tak dapat macam mana yang saya tunjuk tadi. Maksudnya dia punya kan dia ada dua paparan kan. Dia punya main screen dengan dia punya second screen. Dia tak dapat macam tu. Dia jadi macam mana tau? Dia jadi macam main screen ni, dia punya screen utama dekat atas ni, dua-dua duduk situ. Dia punya second screen duduk situ, dia punya main pun duduk situ. Maknanya dia jadi split dekat atas dua. Okey, untuk Nintendo 3DS ni, technically dia ada 3 apps lah. Kalau tak silap saya dia cuma ada 3 je. Dia ada Lime DS, lepas tu dia ada Citra DS dan dia ada Azaha. Saya dah try ke 3 apps ni dan saya rasa yang paling fully compatible dengan AY Entor ni adalah Azaha. Nama apps tu macam nama orang Melayu kan. Dekat apps Azaha tu, dia fully compatible dan satu lagi nak setup dia saya rasa yang paling simple lah, paling senang. Jadi dalam video ni saya akan guide anda macam mana kita nak set up Nintendo 3DS ni sampai kita dapat macam mana yang saya tunjuk tadi. Maknanya dia berfungsi betul-betul macam original Nintendo 3DS. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, sebelum start saya akan tunjuk kepada anda macam mana rupa apps tu bila dah siap set up. Macam saya dah siap set up kan. Okey, apps dia macam ni, gambar bunga warna putih ni. Bila masuk, ni dia punya game library lah. Kita boleh pilih lah game apa nak main. Okey, kalau kita pilih game, kita pilih salah satu game macam ni, saya pilih game Mario Kart. Dia akan aktifkan dua-dua skrin lah. Yang main duduk kat atas, yang second screen duduk kat bawah. Dia berfungsi sama macam dekat Nintendo 3DS. Tapi untuk dapatkan macam ni, dia kena set up dulu lah. Tapi untuk set up tu, untuk saya pastikan anda dapat ikut macam mana cara nak set up dia, saya pun kena start daripada zero balik. Bermakna saya kena delete lah Azaha ni kan. Okay, saya delete sekarang. App info, uninstall. Okey, dah tak ada dah Azaha. Jadi saya akan start daripada zero balik dan dengan cara ni anda dapat ikut lah macam mana saya punya guide. Okey, jadi kita start dengan step yang pertama. Okey, dekat Google search ni anda type je Azaha GitHub. Lepas tu anda tekan OK, lepas tu anda akan dapat masuk ke bahagian ni lah. Dekat sini atas sekali ada Azaha Emulator. Okey, masuk yang ni. Okey, lepas tu scroll sikit ke bawah. Pergi pada kotak pin yang pertama ni, Azaha ni, dia ada tulis Azaha. Tekan kat sini. Okey, dekat bahagian ni, scroll lagi ke bawah. Anda akan nampak lah kat situ. Azaha tu dia ada perkataan latest warna hijau tu. Okey, setakat ni adalah yang latest lah waktu saya buat video ni. Mungkin waktu dah 2-3 bulan depan kalau anda tengok video ni, anda akan nampak version yang tak sama macam ni lah. Version yang lagi latest hari ni. Tapi buat masa ni, ini adalah yang paling latest. Jadi kita ambil yang ni. Scroll lagi. Scroll lagi. Okey, dekat bahagian ni dia ada banyak option kan. Okey, ambil yang dia ada titik APK kat belakang dia. Dekat sini dia duduk yang nombor 2 ni. Dia version Android. Dia ada banyak kat sini. Okey, ambil version Android universal.apk nombor 2 ni. Okey, tekan sini. Okey, dia akan terus download. Okey, lepas download dah siap. Okey, tekan open. Tekan install. Okey, dia akan terus install. Okey, dah siap install. Tekan open. Okey, dia terus masuk. Okey, kita pergi pada step yang kedua. Okey, first kali, get start.
Okey, kita kena allow semua notification, microphone dengan kamera. Tekan satu-satu ni, allow microphone while using this app, camera while using this app. Lepas tu next. Okey, sekarang ni kita akan linkkan apps ni dengan game yang ada dekat dalam memory card dia. Dengan cara macam mana tau? Okey, first kita akan select ni kat atas sekali, select user folder. Kat bawah ni ada application. Dua-dua ni kita boleh select folder yang sama, iaitu folder di mana ada game 3DS. Okey, saya akan ambil yang atas dulu. Okey, kat sini macam saya, kedudukan dia macam ni. Anda tengok kat atas ni. Okey, saya start daripada sini lah. Okey, dia ada dua option tau. Yang ni internal memory, yang ni external memory. Macam sini kan ada memory card, ada game 3DS dalam memory card dia. Jadi kita ambil external memory. Okey. Dekat sini, macam dekat saya ni, dia duduk dalam folder RP Flip. Sebab sebenarnya ni memory card Retro Pocket Flip. Tak kisahlah. Tapi anda kena tahulah kat mana location game 3DS. Okey, saya masuk RP Flip dekat sini, ROMs. Lepas tu kat sini, okey, baru ada semua game saya letak kat satu tempat, semua platform. Okey, kita cuma nak kat sini game 3DS. Okey, mana 3DS? Okey, ni yang first kali 3DS. Masuk sini. Masuk dalam folder 3DS ni. Ni semua game dia ni. Ni semua game dia. Okey, jadi use this folder. Allow. Okey. Tak kena. Okey. Okey, tapi tu application pula. Kita guna folder yang tadi juga. Application, okey, dia akan terus pergi pada folder ni. Sebab mula tadi kita dah select. Jadi kita tak perlu masuk satu-satu dah. Dia akan terus pergi ke folder ni. Dan pastikan, double check. Betul tak game 3DS? Okey, jadi betul game 3DS kat dalam ni. Okey, tekan use this folder. Allow. Okey, dah siap part tu. Tekan next. Continue. Nampak dia dah muncul lah. Lepas tu dia adalah macam important note kat kita kan. Okay, don't show this, don't show again. Okay, jadi setakat ni game semua dah ada. Game semua dah ada. Cuma buat masa ni dia belum split screen lagi. Okay, jadi kita nak set up untuk gameplay dia split screen. Kita akan pergi pada step yang ketiga. Okay, untuk step 3 ni kita akan masuk dalam dia punya setting. Kita tekan 3 titik ni, dia pergi bahagian ni, tekan setting. Okey, dekat sini kita akan buat lah dia punya, untuk kita bagi dia punya split screen tu jadilah kan. Tapi dah halang-halang masuk sini, saya akan tunjuk semua sekali lah. Daripada button mapping, graphic setting sampai ke layout screen. Semua saya tunjuk lah. Anda ikut je satu per satu. Sampai tersasul saya. Okey, first kali kita akan pergi pada, kita mapping dulu dia punya button ni. Sebab kalau kita tak buat benda ni, button semua tak function. Okey, jadi kita akan start dengan ni, gamepad ni. Okey, masuk kat gamepad ni. Okey, dekat sini nampak ni semua dia punya button dan dia kosong, tak ada apa lagi, tak mapping lagi. Okey, jadi cara nak buat dia senang je. Button A, ni huruf A ni, tekan button A. B, ni tekan B. Untuk X kan, tekan X. Y, tekan Y. Saya rasa ni senang je, anda ikut je apa yang ada dekat sini. Okey, select button. Tekan ni, select. Start, tekan start. Home tak payah sebab dia dah ada siap home button dah. Okey, circle pad. Circle pad tu analog kiri. Dia ada up down dengan left right. Okey, dia satu je. Tak payah nak buat up dengan down. Kalau dia kata up down ni maknanya salah satu lah. Okey, tekan ni. Up. Settle. Tu bawah dia pula left atau right. Saya ambil left lah. Okey, sama je. Okey, untuk C stick. Okey, C stick ni analog kanan. Sama juga macam tadi. Okey, dia ada up down. Saya ambil up. Left right. Saya ambil left. Okey, bawah lagi D-pad. D-pad ni lah D-pad. Dia ada sama juga up down left right. Okey, yang first ni saya ambil up. Yang second ni saya ambil left. Okey, D-pad button mapping. Okey, dua kali kita set up untuk D-pad dia. Okey, D-pad button mapping ni, yang ni anda ikut ni lah. Up, down, left, right. Up, down, left, right. Okey, tu je untuk D-pad. Bawah lagi, dia punya trigger button ni semua. Okey, L, ambil, tekan L. R, tekan shoulder R. ZL, dia punya trigger button kat belakang sekali. Tekan ni dulu, tekan trigger button dia. Okey, ZR, trigger button sebelah kanan. Tekan dulu sekali, tekan trigger button dia. Okey, bawah lagi,
Ni dia punya shortcut lah, nak swap screen, nak circle layout apa semua. Macam saya memang saya takkan buat lah dia punya shortcut apa semua ni kan. Tapi kalau anda nak buat boleh je, anda nak shortcut kan dia punya quick save ke. Kalau anda tekan L3 dia quick save kan, terpulang pada anda. Tapi kalau macam saya, bahagian ni memang saya tak buat lah. Saya rasa tak perlu pun untuk saya buat semua ni. Bagi saya lah. Tapi tak tahulah anda kan. Okey, jadi untuk bahagian button mapping ni settle, kita keluar. Okey, seterusnya kita pergi pada graphic setting. Okey, graphic setting saya bagi dekat sikit kamera supaya anda nampak dengan jelas. Okey, untuk graphic setting ni first dia graphic API. Yang ni by default OpenGL. Anda tukar kepada Vulkan untuk dapatkan performance gameplay yang lebih baik. Kena pakai Vulkan. Lepas tu untuk kurangkan dia punya stuttering ataupun dia punya hiccup macam sangkut-sangkut apa semua tu kan, anda kena aktifkan yang ni, yang ketiga ni. Yang ni apa ni? Enable, saya nak sebut pun takut salah ni. Asynchronous shader compilation. Tak kisahlah. Anda on kan yang ni. Lepas tu ni untuk cantikkan lagi grafik dia, nak bagi sharp lagi grafik dia, anda pergi dekat internal resolution. By default dia dia akan duduk dekat native. Okey, kita nak upkan sampai ke 4 kali resolution. 4x ni. Tekan ni. Nampak dia pergi pada 4x. Okey. Jadi selain daripada tu untuk grafik dia tak ada apa dah. Itu sahaja. Keluar daripada bahagian grafik. Okey, kita pergi pada layout. Yang ni penting. Yang ni yang menentukan skrin dia jadi macam mana. Okey, untuk layout ni, ni benda penting tau. Anda jangan silap yang ni. Okey. Landscape ni apa? Ni landscape screen layout. Yang ni anda nak bagi paparan atas tu berada kat atas. Okey, by default large screen. Anda kena pilih single screen. Tekan single screen. Okey, settle yang tu. Turun bawah lagi, cari dia punya secondary display. Ni secondary layout. Ni untuk skrin petak yang kat bawah ni kan. Tak mau supaya dia tak duduk kat atas sama-sama dengan main screen. Okay. Secondary display ni pastikan berada pada bottom screen. Itu saja. Untuk pastikan skrin atas duduk atas, skrin bawah duduk bawah. Dua benda tu je. Itu penting, anda jangan silap. Okey. Macam saya aspect ratio, saya suka bagi dia stretch. Bagi full screen terus. Okey, jadi kekalkan pada stretch. Kalau anda punya setting dia duduk dekat default, anda pastikan dia duduk dekat stretch. Kalau anda nak dia betul-betul full screen, dekat atas dengan bawah. Sebab kadang-kadang dia tak full, dia ada macam black bar apa sikit kan. Macam saya tak suka semua tu. Jadi saya letak pada stretch. Okey. Untuk layout, okey, settle takat tu. Kita keluar balik. Okey, kita pergi pada benda yang last sekali. Okey. Dia punya debug. Sini satu benda je kita nak ubah. Kita scroll. Ni. Enable VSync. Untuk Android device, dia dah siap built-in VSync. Especially untuk chipset Snapdragon ni lah. Jadi kalau kita on ni, dia akan menambah berat lagi processing tu. Jadi untuk kita ringankan dia, kita off yang ni. Sebab tak perlu nak dua kali VSync. Dekat dalam prosesor dia pun dah ada VSync. Lepas tu kenapa kita nak VSync lagi sekali kat sini kan? Dia akan jadi berat lah game tu. Jadi kita offkan yang tu, dia akan ringan sikit lah game. Okey, kita keluar dari sini. Jadi saya rasa untuk setting dah habis. Itu saja setting dia. Dah sampai masa untuk kita test salah satu game, tengok jadi tak? Dia turun bawah tak yang skrin kecil dan dia naik atas tak skrin besar. Okey, kita masuk pada game Mario. Pastikan dia jadi. Okey. Betul skrin atas, okey, betul skrin bawah. Kita tengok touchscreen dia jadi tak? Okey, jadi. Sebab ada setengah touchscreen tu tak jadi. Okey, jadi dari segi setting tu dah betul lah. Cuma masalah lah ni. Anda nampak tak layout? Dia ada ni, button ABXY semua ada kat atas skrin. Okey, kita nak hilangkan semua ni. Scroll dia punya ni. Okey. Dekat sini, anda masuk dekat overlay option. Overlay option, cari ni apa? Ni. Show controller overlay. Dekat atas kali ni nampak dia right kan? Show screen overlay, betul ke ni? Betul lah. Tadi show screen overlay kan? Saya pun sampai dah lupa dah. Anda buang daripada right tu, dia akan hilang. Sekali lagi saya tunjuk. Mana tadi? Ni overlay option tadi kan? Tadi kan macam ni. Tadi kan dia right. Bila dia right, dia akan ada button kat sini. Jadi apa anda perlu buat, masuk sini,
pergi pada overlay option, show controller overlay, dia right ni, jangan right kan dia, buang dia punya button right tu. Dah tak ada. Okey, kita tengok button tadi kan kita dah setting, kita tengok dia function tak button dia. Okey, jadi kat sini button dia semua function lah. Dia punya yang penting analog dia ni. Kita belok kanan dia pergi kanan, belok kiri pergi kiri. Boleh trigger dia semua pun function. Trigger semua okey. Brake pun dia brake. Reverse. Okey, jadi button semua kita buat betul lah tadi. Kalau macam anda tolak kiri dia pergi kanan, maknanya masa mapping button tadi salah tu kan. Anda kena masuk balik kat bahagian mapping button tu dan anda kena buat balik lah yang mana yang salah tu. Okey, jadi itulah secara asasnya macam mana kita nak set up platform Nintendo 3DS. Saya harap anda dapat ikut lah daripada step mula sampailah ke step akhir. Okey, jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya untuk video kali ni. Kalau anda ada sebarang soalan berkaitan AYN-TOR ni, atau mungkin anda ada masalah dengan dia punya setting ke apa ke, anda boleh tinggal kat ruangan komen. Saya cuba cari solusi lah untuk masalah anda tu. Kalau saya dapat solvekan problem tu, saya akan datang pada video yang seterusnya untuk tunjuk kepada anda lah macam mana cara kita nak settlekan problem yang anda hadapi tu. Okey, jadi seperti biasalah, kalau anda berminat dengan AYN-TOR ni, saya dah sediakan dekat dalam tag produk dan anda boleh tekanlah tag produk tu, dia akan lompat pergi ke Shopee dan anda boleh proceed order macam biasalah. Dan sebelum saya tutup video ni, just untuk makluman anda, kalau anda beli dekat Shim Store, biasanya dia dah siap setup dah. Anda tak perlu nak buat macam apa yang saya tunjuk tadi semualah, sebab yalah dah siap setup, nak setting apa lagi kan. Tinggal anda beli, anda buka, anda nak guna je. In case kalau anda terreset ke, anda terdelete ke, anda boleh tengoklah video saya ni sebagai panduan untuk anda set up semula. Okey, jadi sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Bye.